Berlangsung malam hari, berikut adalah jadual perlawanan pusingan kedua, pusingan 16 AFC Champions League Elite 2024-2025, antara Johor Darul Ta'zim dan Buriram United. Tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Johor Darul Ta'zim akan menentang Buriram United pada perlawanan AFC Champions League Elite 2024-2025. Perlawanan ini akan berlangsung pada hari Selasa, 11 Mac 2024 jam 8 waktu Malaysia. Pada perlawanan itu nanti, Johor Darul Ta'zim akan menyediakan juadah berbuka puasa percuma kepada penyokong Harimau Selatan yang akan datang menyaksikan dan menyokong Harimau Selatan menewaskan Buriram United. Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Kerajaan Negeri Johor bekerjasama menyediakan juadah buka puasa sebelum aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, pada 11 Mac ini. Inisiatif ini dibuat atas titah DYAM Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor dan pemilik JDT. Baginda melihat menerusi penyediaan juadah buka puasa itu, ini bukan saja membantu memudahkan penyokong berbuka puasa di Stadium Sultan Ibrahim, SSI. Malah, ini membolehkan lebih ramai penyokong hadir memberi sokongan kepada JDT yang bakal menentang kelab Thailand, Buriram United. Makanan yang telah dibungkus akan diedarkan di semua pintu masuk penyokong ke ruang tempat duduk stadium dan di tempat letak kereta Zon 3 mulai pukul 4.30 petang. Antara makanan yang disediakan buat para penyokong ialah bubur lambuk, KFC, buah kurma, mi goreng, kuih tiaw kawah dan minuman. Selain itu, pengurusan Harimau Selatan turut menyediakan kemudahan menunaikan solat di kawasan tempat letak kereta Zon 3. Ini sebagai tambahan kepada 8 ruang solat yang sedia ada di SSI. Kehadiran penyokong JDT untuk aksi kedua pusingan 16 menentang Buriram United berpotensi mengatasi angka kehadiran aksi ACLE menentang Pohang Steelers. Ini selepas pengurusan Harimau Selatan memaklumkan tiket untuk perlawanan menentang Thunder Castle sudah habis dijual.